Demikian tadi Puan Diana Dahlan baru sahaja selesai merasmikan Rumah Pelindungan Wanita, rumah khas yang dibina bagi membantu golongan wanita yang tertindas, terutamanya mangsa keganasan rumah tangga. Sekiranya anda seorang wanita yang memerlukan bantuan atau sokongan, Rumah Pelindungan Wanita ini sentiasa terbuka untuk anda. Alhamdulillah, finally you berjaya siapkan Rumah Pelindungan Wanita ni. Diana, I tumpang berbangga dengan kerjaan you. Siapa sangka kan, dari seorang mangsa keganasan rumah tangga, sekarang you yang akan membela mangsa yang lain.